Kalau mari lagu ni jangan sama sekali ada akak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam video Sansan Masa yang Singkat. Hari ini saya nak sapa nak khabar dari segi masa sekarang ni. Masa sekarang kita duk long tebian kola keng pas, iaitu kena jaga we molek sebab masa sekarang di segi kerajaan, di segi website, di segi apa-apa masa sekarang tu telah lari. Iaitu istihar belaka. Wifa itu tu pakat jaga dari segi penipu. Penipu masa sekarang cari celah, cari peluang dia akak. Iaitu masa learning tu dia hantar link pula dah ada akak. Tengok dia hantar link rupa tu nak supaya hak sungguh. Dia hantar link, dia buat lagu mana pun tak apa, dia nak menipu. Di segi dia ke saat ni tu. Dia buatlah usaha di segi penipu ke saat ni tu nak menipu boleh dia akak. Lepas tu masa sekarang di segi website ko, di segi popo, di segi page masa ni tu pakat istihar, pakat lari, pakat wifi kita jaga masa sekarang. Sebab itulah kita kena tiktam pemberita. Sebab itulah kita kena tahu dengan semasa. Sebab masa sekarang fok penipu ni lebih maju, lebih kuat dia kak. Nah, ya masa sekarang tu banyak sekali lah. Di segi daftar nama, di segi long tabian, hak sungguh, hak benar, hak cerak, hak mari daripada kerajaan kena long tabian, kena daftar nama dalam app pautang saja dia kak. Kalau rasa dia hantar link gini, jangan sama sekali. Sebab hak ni lah hak pesu, hak ni lah hak penipu. Jaga mulai. Saya pun duk lari sokmo, saya pada istihar sokmo, long tabian dalam app pautang saja. Kalau rasa dia hantar mari link, lagu ni, back ni, jangan sama sekali. Sebab dia ni penipu cerak-cerak kalau lagu ni. Ada segi kerajaan, ada segi apa, dia istihar cerak dah. Istihar siap dah. Kata, fok lagu ni penipu. Kalau mari daripada kerajaan semua, dalam app patang saja dia kak. Ada segi dia hantar kokuam. Kalau rasa kita boleh ke saat ni tu, dia hantar kokuam masuk dalam application kita. Masuk dalam kokuam kita ke saat ni tu, tak ada kena tekan link, tak ada kena tekan apa dia kak. Ada segi kokuam suruh tekan link gini, persu pelang. Jangan percaya sama sekali. Apabila kita tahu dah, kita pakai sebalah, kita pakai sapalah adik kakak kita, untuk apa? Untuk wifi kita tu pakai jaga. Jangan wifi nipu ni, nipu adik kakak kita. Harap kita pakai sebalah lah. Sebab bisa mengata wifi kita tu pakai tahu kata lagu ni gini, fok nipu.